Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan juga Hari Koperasi Negara 2025 kepada seluruh warga koperasi. Sambutan dua peristiwa penting ini sememangnya mengangkat martabat koperasi sebagai pemangkin pembangunan sosio-ekonomi negara. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, amat komited dalam memperkasakan ekosistem koperasi melalui dasar inisiatif pembiayaan, program latihan serta pengiktirafan kepada koperasi berprestasi tinggi. Kementerian mengiktiraf peranan besar yang dimainkan oleh Angkasa sebagai badan puncak koperasi dalam menghubungkan koperasi Malaysia ke pentas global, khususnya menerusi jaringan strategik di bawah International Cooperative Alliance (ICA) dan badan-badan serantau yang lain. Ini menjadikan koperasi tempatan lebih bersedia menghadapi cabaran globalisasi dan digitalisasi. Dalam aspek pembangunan belia, pencapaian koperasi sekolah yang digerakkan bersama Angkasa dan Kementerian Pendidikan amatlah membanggakan. Ianya melahirkan pemimpin muda yang cakna terhadap nilai amanah, urus takbir yang baik dan prinsip kerjasama. Selaras dengan komitmen kerajaan kepada Maktamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals dan pendekatan ESG, koperasi akan terus digalakkan untuk melaporkan impak sosial, mesra alam dan amalan tadbir urus yang tulus. Kementerian percaya koperasi mampu menjadi contoh ekonomi rakyat yang inklusif dan juga lestari. Tahun 2025 yang merupakan Tahun Koperasi Antarabangsa akan menjadi platform penting untuk menampilkan pencapaian koperasi Malaysia di peringkat dunia. Marilah kita mengembalikan tenaga, memastikan gerakan koperasi terus berkembang dan menyumbang secara signifikan kepada ekonomi negara. Sekian, terima kasih.